أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu bagi menyambung jadual kuliah maghrib saya di Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada ini. Setelah bulan lalu saya tidak dapat hadir kerana sakit, terlantar. Saya terlantar hampir sebulan juga, yang tepatnya ialah 25 hari. Bermula daripada 19 hari bulan Disember itu, petang Jumaat itu, saya dah tak boleh duduk. Duduk walau sekejap, sakit, menyucuk-nyucuk yang bersangatan. Jadi tak dapat duduklah, baring. Sebelum itu pun dah mula sakit dah, tapi saya lawan. Beberapa hari sebelum tu saya lawan juga, tapi sampai petang Jumaat 19 bulan tu tak boleh lawan dah, bersangatan sakitnya, dan saya terbaring selama lebih kurang 17 hari sebelum saya boleh duduk sekejap-sekejap. Selepas 17 hari itu bolehlah duduk sekejap-sekejap, dan akhirnya bolehlah pulih seperti biasa. Mengikut doktor, apa yang saya alami itu ialah proximal hamstring tendinitis. Bahasa mudahnya ialah urat atau otot di tulang punggung saya meradang. Dipanggil radang lah. Pasal apa? Buat kerja lebih. Kerana 2 minggu sebelum tu saya cerit-birit, jadi banyak bulang-alik ke bilik air, dan saya pula duduk atas komod chair. Jadi dia telah memaksa urat-urat otot di tulang punggung saya bekerja lebih. Akhirnya dia macam meradang lah, mengamuk. Dia tak benarkan lagi. Jadi doktor kata tengok 2 minggu. Selepas dia beri 2 injection dan membekalkan beberapa ubatan untuk dimakan, dia kata kalau lepas 2 minggu tak boleh duduk juga, kena pergi hospital. Sebab doktor tu datang ke rumah, ditaja kos dia oleh surau yang berdekatan dengan rumah saya, iaitu Surau Al-Furqan. Alhamdulillah saya boleh duduk 17 hari selepas tu. Sebelum tu saya kencing, berak, makan, minum semua atas katil. Dan saya pun dah ingat nak mati sangat dah.
Ya, jadi tapi alhamdulillah Tuhan masih izinkan saya untuk bangun dan meneruskan aktiviti saya macam biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada malam ini saya nak membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sahih yang berbunyi, iza wudi'atil janazah, apabila diletakkan jenazah di atas usungannya, ya, wahtamalahar rijal ala a'naqihim, wahtamalahar rijal ala a'malihim, dan ketika itu dibawa jenazah itu, membawanya atau dibawa oleh lelaki-lelaki di atas bahu mereka, ya, tentulah orang lelaki, yang mana ada orang perempuan usung jenazah. Jadi hadis ni pun menyebut wahtamalahar rijalu ala a'naqihim, dan ketika jenazah itu diusung di atas bahu lelaki-lelaki yang mengusungnya, fa in kanat salihatan qalat, jika jenazah itu seorang yang soleh, asalnya orang yang soleh, nescaya ia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, maksudnya segerakanlah aku, segeralah bawa aku ke kubur. Wa in kanat ghayra salihah, dan jika sekiranya dia bukan orang yang soleh, jika sekiranya dia bukan dari kalangan orang yang soleh, qalat, ia akan berkata pula, ya wailaha, celakanya aku. Tidak, dia tak kata aku, ya wailaha, celakanya dia, celakanya dia. Jenazah tu sebenarnya diri dia sendirilah, tapi dia kata celakanya dia. Aina yadhhabuna biha, kemana mereka nak pergi dengannya? Nya tu dialah. Yasma'u sautaha, lalu kata Nabi lagi, yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan, sehingga suaranya itu terdengar oleh setiap sesuatu kecuali manusia, kecuali manusia. Mana Nabi kata jeritan jenazah yang tidak soleh ni tadi didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia sahaja yang tak dengar. Ya, jin macam mana? Jin dengar ke? Jin pun tak dengar juga. Ya, kalau kita ambil hadis, ada satu lagi hadis yang sahih, dia menyebut illas saqalain, ya. Sini disebut illal insan. Dalam hadis Abdul Bar itu disebut illas saqalain, melainkan dua makhluk, iaitu jin dan manusia. Sebab apa? Kedua-dua makhluk ini ada taklif, ada kewajipan beriman. Termasuklah kewajipan beriman dengan alam akhirat, alam barzakh, dengan kubur, dengan seksa kubur, dengan azab kubur. Jadi kalau kita manusia dengar apa yang berlaku dalam kubur, maka hilanglah soal iman. Itu dah tak beriman dah namanya. Kita dah dengar jeritan. Cuba tuan-tuan lalu tepi kubur, dengar orang dalam kubur tu menjerit. Itu dah tak timbul iman dah kepada azab kubur. Itu dah cerita mendengar dah. Dah dengar azab kubur, jadi tak timbul cerita iman. Sebab itulah Tuhan tak benarkan kita manusia dan termasuk jin mendengar suara azab daripada kubur. Kemudian di hujung hadis Nabi menyebut, walau sami'ahal insanu la su'iqa, jika dan sekiranya manusia mendengarnya, nescaya dia akan jatuh pengsan. Su'iq tu membawa dua makna. Yang pertama pengsan, yang kedua mati. Kalau kita tengok huraian hadis-hadis lain, makna mati pun boleh termasuk juga, ya, mati pun boleh, ya. Jadi su'iq itu ada ahli tafsir yang menafsirkannya dengan pengsan, ada ahli tafsir yang menafsirkannya dengan mati mengejut.
mati mengejut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hadis yang kita baca ini bolehlah kita sebut berkenaan dengan ucapan jenazah di atas usungan. Itu tajuk dia. Kalau nak beri tajuk, itulah tajuk dia, ucapan jenazah di atas usungan. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali menekankan betapa dahsyatnya peristiwa kematian. Wa yuksiru min zikri, di mana baginda kerap mengingatkan umatnya tentang mengingatinya, tentang mengingati kematian itu. Wa yusammihi hadimal lazzat, dan Nabi menggelarkan kematian itu sebagai hadimal lazzat, iaitu penghancur segala kematian. Penghancur segala kenikmatan. Memanglah kalau kita dah ingat mati, tak ada dah lagi nikmat atas dunia ni. Bagi orang yang tahu dia akan mati, dia tak akan ada lagi nikmat hidup atas dunia ni. Dia cuma paksa-paksa je diri dia di atas dunia ni. Saya teringat dalam penjara ada satu sel yang dipanggil penjara terakhir bagi seorang banduan. Kenapa dia dipanggil penjara terakhir? Sebab itu penjara banduan yang akan dihukum gantung. Antara keistimewaan banduan yang akan dihukum gantung ni tuan-tuan, ialah pada malam dia nak digantung tu, besoknya nak digantung, dia boleh minta apa-apa menu makanan yang dia nak. Dia boleh minta apa makanan, mi rebus, lam shank, biryani, nasi Arab, dia boleh minta apa sahaja. Saya, tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi saya fikir kalau saya lah, tak ada apa nak minta dah tuan-tuan. Pasal nak mati dah besok. Minta lam shank pun, lam shank tak sedap dah. Apa makanan pun dah tak jadi sedap, tak jadi nikmat dah. Sebab esok kita akan mati. Esok kita akan mati. Cuma saya tak jumpa orang yang penjaga banduan ni lah. Saya teringin nak tanya dia, apakah menu-menu makanan yang banduan-banduan ni minta? Saya nak tanya, nak tengok. Kalaupun barangkali kita minta apa makanan pun, sebenarnya selera nak makan tu. Patutnya pihak penjara buat sedikit kajian untuk kegunaan kita. Pertama, apa menu makanan yang dia minta. Kalau pertama, yang tak minta, tak nak apa-apa. Yang kedua, dia tak minta apa, dia tak minta apa-apa, dia kata bawalah apa pun. Yang ketiga, dia minta menu apa-apa, beritahu senarai. Lepas tu catat juga dia makan tidak. Yang makan, yang tak makan. Yang tak makan, okey. Yang makan pula habis ke? Tak habis ke? Sikit je ke? Banyak ke? Saya teringin nak dapat data tu untuk kita buat kajian. Tetapi logiknya tuan-tuan, kalau kita dah tahu kita nak mati besok, kalau saya sendirilah tak larat makan apa dah. Nak mati dah. Makan buat apa? Makan kecuali lapar sangat, kita kunyahlah kot. Kalau dah lapar sangat perut tu, oleh kerana kita dah nak kena gantung 3-4 hari dah tak makan dah, mungkinlah kita ambil sesuap 2 nasi makan. Tetapi dah hilang kelazatan, dah hilang kenikmatan. Nabi menggelarkan kematian itu sebagai hadimil lazzat, sesuatu yang menghilangkan kenikmatan di dalam hidup ini. Kemudian tuan-tuan, tujuannya, apakah tujuannya? Tujuannya adalah agar umat baginda sedar. Tujuannya adalah agar umat baginda sedar akan besarnya saat tersebut. Tidak tuan-tuan. Tujuannya adalah agar umat Nabi Muhammad SAW sedar akan besarnya saat kematian itu, dan sentiasa bersedia menghadapinya. Dua tujuan Nabi
mengajak kita sentiasa mengingat mati. Yang pertama, yasta'iddulah. Yang pertama, supaya kita merasa menyedari betapa besarnya saat kematian itu. Yang kedua, kita sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian itu. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan apa yang berlaku apabila jenazah diletakkan di atas usungan dan dipikul oleh lelaki-lelaki di atas bahu mereka. Memang tak ada orang perempuan yang usung jenazah. Dan dipikul. Apa yang akan berlaku oleh jenazah itu ketika dia berada di atas usungan? Pada saat itu jenazah tersebut sebenarnya berbicara. Ini Nabi beritahu kita. Kita je tak dengar. Tapi Nabi beritahu kita, fa innal janazata tatakallam. Ini bukan hadis, ini huraian hadis. Sesungguhnya jenazah itu berkata-kata, bercakap. Cuma kita tak dibenarkan mendengarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang dengar. Binatang dengar, malaikat dengar, nabi dengar. Nabi je manusia yang dapat dengar. Kita tak boleh dengar. Sebab tu ada satu hari Nabi tengah mandu nunggang unta dengan sahabat-sahabat dia, lalu dekat beberapa buah kubur. Unta Nabi tantrum, melompat-lompat. Nabi hampir jatuh daripada unta. Nabi tanya, siapa tahu kubur siapa ni? Seorang sahabat kata, aku tahu Rasulullah. Kubur siapa? Orang Muslim ke orang mukmin? Sahabat tu kata, orang musyrik. Ya Rasulullah, orang musyrik. Rasulullah kata, patutlah unta aku dengar jeritan ahli kubur ni. Mereka diazab. Tu dia mengamuk tu. Dia terkejut. Nabi dengar. Sebab tu lepas tu Nabi sebut dalam hadis tu, kalau taklah kerana kamu akan dikebumikan dan kamu akan mengkebumikan orang lain, aku doa kat Tuhan supaya kamu pun dengar apa yang aku dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak doa sebab takut nanti kita tak berani nak uruskan jenazah. Sebab kita dengar jenazah di kubur lain tu menjerit meraung tu, tak berani kita dah. Mati pingsan yang Nabi sebut tadi, lau su'iq. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata jenazah tu berkata-kata. Kalau jenazah tu dari orang yang soleh, dia akan berkata, segerakanlah aku, segerakanlah bawa aku ke kubur. Ini kerana dia merasa sangat gembira setelah melihat berita gembira, berita nikmat yang sedang menantinya di alam barzah itu. Sebab apa dia minta segera ke kubur? Dia nampak dah kubur dia menjadi tempat yang paling indah, tempat rehat dan nikmat yang disediakan di dalam kubur itu sebagai permulaan nikmat di syurga yang akan dikecapinya nanti. Saya mungkin pernah sebut kepada tuan-tuan, kita ni tahu kita akan masuk neraka atau masuk syurga semasa nazak lagi. Semasa nazak lagi dah kita tahu dah kita akan ke syurga atau kita akan ke neraka. Sebab ada malaikat yang akan beritahu kepada kita pada masa itu. Sebab itulah bila cepat, dia nak minta cepat dihantar ke kubur dia. Kemudian Nabi kata, jika jenazah itu wa in kanat ghaira salihah, jika jenazah itu bukan orang yang saleh, bukan orang yang baik, da'at ala nafsiha bil wail, maka dia akan meratap ke atas diri sendiri dengan berkata, ataupun dalam bahasa Arabnya lebih tepat maksudnya begini, dia akan mencelakakan dirinya sendiri dengan berkata, ya wailaha, celakanya aku, celakanya, aina yadhabu nabiha, kemana mereka mahu membawa jenazah ini. Dia tak kata jenazah aku, dia kata jenazah ini. Dia merayu agar tidak dibawa ke kubur kerana dia berasa ngeri melihat azab yang bakal menimpanya. Dia berkata begitu kerana dia sedar bahawa dia tidak melakukan amal kebaikan. Ini dia. Bukan sahaja kita tahu kita ke syurga atau ke neraka masa nazar, tapi kita sendiri tahu bila kita mati je tuan-tuan, kita sedar je kita mati,
Kita tengah naik motor, lepas tu jatuh kelepung. Lepas tu kita sedar kita tak boleh bangun, tak boleh angkat dah. Orang pun letak telinga kat dada, orang pun pegang nadi kita. Mana orang mengeleng kepala sesama sendiri, beritahu kita dah mati. Sedar kita mati dah. Aku mati dah rupanya. Masa tu terus kita teringat, aku ni banyak amal ke tidak? Banyak dosa ke tidak? Masa itulah kita memikirkan amal ibadat kita. Masa itulah baru kita memikir dosa kita. Sebab itu jangan fikir dosa amal ibadat masa dah mati. Sedang hidup ni lah kita hendak memikirkan tentang dosa kita yang banyak atau sikit, yang telah dimohonkan ampun, taubat atau sebagainya. Ataupun amal kita macam mana, banyakkah, sikitkah yang kita sediakan untuk menjadi bekal kita. Dia tahu dia tidak banyak melakukan amal, dia sedang menuju kepada sesuatu yang buruk, ke arah sesuatu yang buruk. Oleh kerana itulah dia benci untuk sampai ke sana. Fayakrahul qudum alaihi. Sebab tu dia tak suka nak pergi ke kubur. Kemudian kata pengurai hadis ini, dia kata wa inna ma adhafal waila ila dhamiril ghaib. Jenazah itu menyebut celakalah jenazah ni. Dia tak dengan menggunakan ganti nama ketiga. Dia tak kata celakalah aku, dia kata celakalah ia, celakalah jenazah ini. Sedangkan mengikut logik asal, sepatutnya dia berkata celakalah aku. Kerana apa? Kerana dia merasa benci untuk menyandarkan perkataan celaka atau binasa itu terus kepada dirinya sendiri. Karahata ayyudhifa alwaila ila nafsih. Sebab dia tak suka, dia tahu dia akan celaka, jadi dia takut, dia sendiri takut nak sebut celakanya aku macam orang lah. Dia balik jumpa doktor, diagnosis. Dia balik rumah, bini pun tunggu. Macam mana bang? Apa bang? Apa doktor cakap? Apa keputusan diagnosis abang? Tuan-tuan, kalau kita telah didiagnosis dengan kanser, tuan-tuan, senang tak kita nak cakap, ya abang ada kanser? Senang tak? Susah, tuan-tuan. Tentu kita tak terucap perkataan itu. Kita takkan mudah nak cakap, ya doktor sahkan abang ada kanser. Takkan semudah itu. Kita akan sukar untuk mengucapkannya. Itu baru kanser, tuan-tuan. Ini kita nak mengucapkan bahawa kita celaka, kita akan binasa, kita akan dapat azab Allah, dikubur sebelum di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia tak kata celakalah aku, tapi dia kata celakalah jenazah ini. Celakalah jenazah ini. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW memberitahu bahawa suara atau teriakan jenazah ini didengar oleh semua makhluk ciptaan Allah kecuali manusia. Sekiranya manusia dapat mendengar suara jenazah tersebut, nescaya mereka akan pengsan atau mati mengejut. Pengurai ini pun dia tak berani nak sebut pengsan ke mati. Sebab su'iq itu, saya tak sempat nak buat kajian mana majoriti ulama menyebut. Tetapi di sini pengurai ini pun disebutlah su'iq juga. Dia bahasa Arab, jadi su'iq juga dia guna. Jadi su'iq tu masih boleh bawa makna pengsan atau boleh bawa makna mati mengejut. Tetapi ada dekat sini tuan-tuan. Dia kata falau sami'ahal insan la su'iq. Dia kata kalau manusia dengar, nescaya su'iq. Boleh erti mati, boleh erti pengsan. Tapi penafsir ni dia sebut dekat sini maksudnya dia kata, dia sebut, saya tak perasan. Walaupun saya duk baca tafsiran ni, hadis ni, tapi saya tak perasan. Dia ada tafsir, dia ada sebut maksudnya mati. Maknanya maksud, kalau ikut tafsiran ulama yang mengurai hadis ni, maksudnya mati. Maksudnya kalau kita manusia dengar jeritan penghuni kubur, kita akan mati kerana terlalu takut.
teriakan dan suara yang sangat dahsyat ini keluar daripada si mati, kerana rasa ngeri yang teramat sangat setelah melihat azab yang sedang disaksikan di hadapan matanya. Betapa ngerinya dia tengok azab depan mata dia. Datang, cuba tuan-tuan, ular masuk rumah pun menjerit kan. Kita orang lelaki mungkinlah tak kot, tapi jerit juga. Saya kursi roda macam ni pun, kalau tengah duduk atas katil, mau berguling juga atas katil tu tuan-tuan. Kalau nampak lipat, guling juga. Itu baru lipat. Ular masuk rumah menjerit dah tuan-tuan. Menjerit. Bayangkan, kita mati-mati dalam kubur esok, 7 langkah orang tinggalkan kita, tiba-tiba ada Syuja'ul Aqra, ular Syuja'ul Aqra sebelah kita. Jerit ke tidak? Menjerit ke tidak? Tengah kita lepas ular Syuja'ul Aqra, dia gigit kita pula, dia kokak kita pula. Tak menjerit kita. Kemudian datang pula azab berbentuk api yang keluar daripada 4 penjuru kubur, terbakar kita. Tak menjerit kita terbakar. Orang terbakar menjerit tuan-tuan. Ada satu video orang tunjuk dalam YouTube. Orang ni dia terperangkap dalam kereta dia terbakar. Orang yang di luar dah tak boleh nak tolong apa-apa dah tuan-tuan. Tapi orang dengar dia menjerit, tolong dalam kereta yang sedang terbakar itu. Dan tak berapa minit lepas tu suara dia hilang. Menjerit dia. Kita kalau terbakar dalam kubur, tak menjerit. Kemudian datang malaikat bawa penukul, menghentak kepala kita dengan penukul itu. Tak menjerit kita. Inilah yang dikatakan penghuni kubur itu menjerit, sehingga didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Nabi SAW telah menjelaskan sebab mengapa manusia dihalang oleh Allah daripada mendengar suara jenazah. Sebabnya ialah manusia akan mati mengejut. Manusia akan mati mengejut jika mendengarnya. Maka Allah Ta'ala mahu mengekalkan nyawa hamba-hambanya dan bersikap lemah lembut, belas kasihan kepada mereka sepanjang di dunia. Allah pun tak bagi kita dengar. Sebab kalau kita dengar, mati mengejut. Habis dah umur kita, habis dah. Mati kita. Dan orang lain pun tak berani lalu kat kubur dah. Sebab nanti mati mengejut. Sebab itu Allah tak benarkan kita. Dan litu'ammira, kemudian disebut litu'ammira, supaya kehidupan di dunia ini dapat diteruskan. Kalau kita dengar orang menjerit dalam kubur tuan-tuan, rasa-rasanya kita boleh teruskan hidup atau tidak? Kalau kita tak mati pun tuan-tuan, kita sebenarnya tak juga hidup. Saya ulang, dan tuan-tuan fahamkan cakap saya ni betul-betul. Sebab susunan bahasa saya ni diambil daripada cerita seseorang. Kalau kita tak mati pun kerana mendengar suara azab daripada kubur, kita tak akan hidup. Hidup pun kita tak akan hidup. Sebab apa tuan-tuan? Saya ada seorang sahabat. Dia ni saya kena pegawai besar di salah sebuah syarikat gergasi di Malaysia. Saya mengajar di ibu pejabat syarikat berkenaan. Saya tak nak sebutlah nama syarikat tu sebab orang boleh cari. Kemudian dia ditukarkan ke Sarawak. Dia menjadi orang nombor 1 syarikat berkenaan di Sarawak. Kemudian saya pun teruslah mengajar di ibu pejabat dia. Satu hari saya tengok dia ada depan saya. Saya cakap dalam hati, Tuan Haji ni ada pula dekat sini. Mungkin ada mesyuarat kot. Dia datang Kuala Lumpur, kan? Lepas saya semayang, dia jumpa saya. Ustaz, jom kita makan. Saya dah lama tak jumpa Ustaz. Saya nak belanja Ustaz makan. Dan ada satu benda saya nak cerita kat Ustaz. Dia pun bawa saya makan. Saya pun seronok sangat lah tuan-tuan. Sebab dia bawa makan tu bukan sebarang tempat tuan-tuan. Teh tarik dia RM15 segelas. Teh tarik dia RM15 segelas tuan-tuan. Si biryani dia sepinggan RM45. RM45. Tu belum udang. Kalau udang lagi mahal, tu baru ayam tu. Dia bawa, dia makan. Masa saya makan, dia cerita lebih kurang dia. Mungkin dia tak nak ganggu saya makan.
Habis saya makan tuan-tuan, dia bercerita. Dia kata, "Ustaz, saya nak cerita satu kisah yang saya simpan selama 3 atau 4 tahun Ustaz. Hidup saya hampir jadi gila Ustaz. Saya hampir bercerai dengan isteri saya. Hidup saya hampir rosak Ustaz." Apa ceritanya? Dia kata, "Bila saya pindah ke Sarawak Ustaz, saya berkenalan rapat dengan seorang pegawai bawahan saya. Dan saya dengan dia baik sungguh, macam adik-beradik Ustaz. Tapi takdir Tuhan, umur dia tak panjang. Dia mati awal. Saya oleh kerana sayang dia macam adik sendiri, saya uruskan jenazah dia daripada awal sampailah dia masuk ke liang lahat. Daripada memandikan, menkafankan, sampai ke dalam liang lahat, saya masuk Ustaz. Kemudian bila saya dah balik rumah, saya perasan beg duit saya tak ada. Saya pun fikir, saya ada latihan berfikir. Saya gunakan kaedah yang saya pelajari itu. Saya fikir dalam-dalam, akhirnya saya confirm Ustaz, beg duit saya jatuh masa saya bertenggung ketika saya dalam liang lahat. Beg duit saya jatuh. Saya confirm Ustaz. Saya ada kaedah berfikir. Jadi saya pun tanya Ustaz kata boleh korek balik. Sebab dalam beg tu ada dokumen-dokumen penting, ada kad-kad yang penting. Duit saya tak kisah sangat, tapi kad-kad yang penting itu. Takkan kerana duit saya nak korek kubur Ustaz, tidak. Tapi ada kad-kad yang jauh lebih penting menyukarkan saya dan pihak syarikat. Jadi saya report polis dan korek, upah 2 orang pengorek, bawa anak arwah sebagai saksi. Habis siap mereka korek, jumpa beg duit saya, mereka pun panggil. Dia kata, Tuan turun sekarang. Dia pun naik, dia orang pun naik. Tuan turun sekarang, kami dah nampak, kami tak usik. Tuan turun tengok sendiri beg duit tuan. Saya pun turun ke dalam kubur Ustaz. Anak dia berdiri tepi kubur je, tengok papan keranda lah. Saya pun tengok beg saya okey semua, walaupun berselumur dengan tanah, tapi bahagian dalam dia selamat, kad-kad semua selamat. Dan saya nak naik. Bila saya nak naik, saya nampak dan dengar sesuatu Ustaz. Apa saya nampak Ustaz? Cahaya macam kilat memancar dalam liang lahat. Nampak kot celah-celah papan. Papan tu berkatuk 2. Jadi celah papan tu kan ada lubang kan. Jadi cahaya tu nampak kot celah papan keranda tu. Dia macam kilat, dia sekejap je hilang. Tak berapa saat selepas saya nampak cahaya tu, saya dengar bunyi denting, keting. Saya dengar seolah-olah bunyi besi belaga dengan besi, atau besi belaga dengan benda keras seperti batu atau seumpamanya Ustaz. Saya pun terkejut, tergamam, tak kata apa. Saya melompat naik. Saya arahkan penggali kubur, tanam balik, uruskan kubur tu balik baik-baik. Saya ucap terima kasih pada anak arwah. Saya balik rumah. Saya balik rumah tu saya dah berubah Ustaz. Saya dah tak banyak cakap, sehingga isteri saya menyangka saya ada perempuan lain, padahal tidak. Saya bergaduh hari-hari dengan isteri saya sebab dia sangka saya main perempuan. Begitulah 3-4 tahun ni saya tak ingat. Dia sebut tepat, saya tak ingat 3 ke 4 tahun, saya tak ingat. Tapi itulah lebih kurang angka dia sebut. Saya bermain dengan perkara ni Ustaz. Saya tak boleh cerita kat sebarangan orang, sebab ini melibatkan maruah orang. Cuba tuan-tuan bayang, kalau cerita kat orang kampung, kan? Apa orang kampung dengan cerita tuan-tuan? Apalah dosa si arwah tu, pula dah dia mengira dosa si arwah pula. Mengumpat aku kot, ngambil buah rambutan aku. Ini maruah manusia. Dia ni orang mengaji, orang belajar, pegawai tinggi yang belajar mengaji agama. Dia tahu, dia simpan cerita tu. Dengan isteri dia pun dia tak berani cerita Ustaz. Akhirnya cerita kat saya. Saya kata, Tuan Haji, sebenarnya Tuan Haji bertuah. Tuan Haji bertuah sebab benda ni patutnya Nabi je boleh dengar, binatang boleh dengar, manusia tak boleh dengar. Tapi Tuhan bagi Tuan dengar. Tuan Haji dengar. Ini kelebihan untuk Tuan. Ambil dia sebagai kelebihan. Dan Tuan Haji betul, bila Tuan Haji tak cerita pada sesiapa pun, itu benar, itu juga betul. Tapi dengan isteri ni cuba cerita. Selagi boleh berlapik. Kalau dah tak boleh sangat berlapik, ceritalah terang dengan janji supaya dia tak cerita pada orang lain, supaya rumah tangga Tuan Haji takkan porak-poranda. Saya nak cerita dekat tuan-tuan ya. Cuba tuan-tuan tengok. Dia belum dengar betul-betul jeritan daripada kubur. Dia belum dengar betul-betul azab daripada kubur.
Belum dengar betul-betul tuan-tuan. Dia baru dengar, dia nampak sekilau cahaya. Kemudian dia dengar bunyi satu dentingan je. Raungan penghuni kubur dia belum dengar. Pun hidup dia hampir musnah. Dia hampir gila dan hidup dia hampir rosak. Betul lah bila Nabi kata, kalau kita ni dengar jeritan kubur, kita takkan boleh teruskan hidup kita di atas muka dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kita harus memahami bahawa ketika kita mengusung jenazah besok, sebenarnya jenazah itu bersuara, jenazah itu berbunyi. Minta, kalau yang saleh dia minta segera. Sebab tu ulama bahas pula. Ulama kata kalau jenazah yang soleh dia cakap lemah lembut. Sebab dia berita seronok, dia cakap lemah lembut, dia tak jerit. Binatang tak dengar, tak terkejut pun. Tetapi yang menjerit ni ialah yang tak soleh tadi. Dialah menjerit kerana melihat azab dalam kubur yang telah disediakan untuknya. Kita kena ingat, cuma kita tak dengar. Sebab kalau kita dengar, habis keranda terletak atas jalan. Habis semua lari balik. Siapa nak angkat keranda dah, tuan-tuan? Sebab itu kita bersedialah untuk menghadapi kematian. Buatlah persiapan. Saya sendiri terasa telah ditegur oleh Allah 4 kali dalam hidup saya. Teguran besar lah. Teguran kecil-kecil itu banyak dah. Teguran yang besar-besar, 30, masa umur saya 30 tahun, 30-an, saya duduk hospital sebulan. Kemudian barangkali 8 tahun, 7 tahun sebelum Covid, saya di hospital Serdang juga hampir sebulan, 3 minggu lebih. Dan saya terasa teguran paling besar Tuhan pada saya ialah semasa musim Covid. Saya duduk hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang kerana patah tulang peha, dan juga kerana terpaksa juga dalam masa yang sama melakukan pembedahan empedu. Itu memang terasa sungguh dah, tuan-tuan. Terasa nak mati sungguh dah. Saya rasa 90% mati dah, 10% je hidup. Saya pendekkan cerita lah. Dan yang terbaru, saya terlantar hampir 25 hari itu juga ingatan daripada Allah bahawa kamu yang bernama Hishamuddin, kamu sebenarnya tak lama dah atas dunia ni. Kamu kena ingat, tak lama dah. Tapi kamu ada baki lagi. Manfaatkanlah sakit baki itu untuk menyediakan bekalan pulang ke akhirat, ke sisiku, ke kubur nanti. Pastikan kubur kamu menjadi taman syurga, bukannya lubang neraka. Sekadar itulah untuk malam ini, insya-Allah. Kita tak akan jumpa bulan Ramadan. Lepas Ramadan tuan-tuan cuti sebulan kot. Ada satu surau, tuan-tuan, juara cuti selepas raya, dia cuti sebulan, iaitu surau Paya Jaras, surau At-Taqwaniyah Paya Jaras. Sebulan dia cuti selepas raya. Kalau tuan-tuan nak lawan dia, nak dapat kejuaraan tahun ni, tuan-tuan cutilah sebulan selepas raya. Jadi insya-Allah kita jumpa balik bila kuliah saya bersambung. Buat masa ni saya beri dulu pada Bilal untuk melaungkan azan, dan sebagaimana biasa saya akan baca doa selepas itu, insya-Allah. Silakan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. لا حول حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. واللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebagai benar, walaupun ada yang berusaha dan berkemampuan memburuk-burukkan kebenaran agar kebenaran itu terlihat sebagai kebatilan. Tetapi kepada kami, ya Allah, yang benar itu Kau tunjukkanlah sebagai benar, dan berilah kepada kami kekuatan agar kami mampu dan berani untuk ikut yang benar itu. Allahumma arinal batila batilan warzuqna jutinabah. Ya Allah, Kau juga tunjukkanlah kepada kami yang batil itu sebagai batil, walaupun ada yang berusaha dan berkemampuan untuk memperindah-indah atau mengkosmetikkan kebatilan yang sedang mereka lakukan agar terlihat sebagai kebenaran. Namun kepada kami, ya Allah, yang batil itu tunjukkanlah sebagai batil, dan berikanlah kepada kami kekuatan agar kami mampu dan berani untuk menolaknya. Kerana kadang-kadang, wahai Allah, walaupun kebatilan itu telah terang benderang di mata kepala kami, namun kami masih membiarkan diri kami bergelumang dengan kebatilan itu. Wal'iyazubillah, kami minta berlindung daripada sikap dan pendirian yang selemah dan sedaif itu. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Juga ampunilah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunilah juga dosa-dosa isteri-isteri, suami-suami, anak-anak,
cucu-cucu, adik-beradik dan saudara mara kami. Ampunilah juga ya Allah dosa mereka yang mempunyai hak ke atas kami. Ya Allah, ampunilah juga mereka yang sentiasa mengulurkan pertolongan dan sumbangan kepada kami. Ampunilah juga ya Allah dosa-dosa mereka yang sedang mengikuti kuliah ini, sama ada yang mengikutinya melalui surau Al-Mujahidin ini ataupun melalui talian-talian internet yang ada. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh orang-orang yang beriman, sama ada mereka itu lelaki maupun perempuan, sama ada mereka itu masih hidup, apatah lagi yang telah pun meninggal dunia. Oleh kerana itu jugalah ya Allah, kami mohonkan keampunan-Mu terhadap dosa-dosa, segala dosa-dosa arwah ibu dan ayah kami, juga ibu dan ayah mertua kami. Ampunilah juga ya Allah dosa-dosa arwah isteri-isteri, suami-suami, anak-anak, cucu-cucu, adik-beradik dan saudara mara kami. Ampunilah juga ya Allah dosa arwah rakan-rakan seperjuangan kami yang semasa hidup mereka dahulu sentiasa bersama-sama kami, memakmur dan memeriahkan surau Al-Mujahidin ini, dan juga semasa hidup mereka dahulu mereka sentiasa bersama-sama kami memperjuangkan Islam agama-Mu di tanah air kami ini, di tanah air tanah Melayu yang telah Kau anugerahkan kepada kami ini. Ya Allah, berilah kami pertolongan, berilah kami kekuatan untuk membela, melindungi dan mempertahankan tanah air kami ini. Allahumma ighfir lirruhatil marhumah Aisyah binti Muhammad Ali, waghfir lirruhil marhum Umar bin Abdul Aziz, waghfir lirruhil marhum Haji As'ad bin Munadi, waghfir lirruhatil marhumah Hajjah Fatimah binti Haji Sairi, waghfir lirruhil marhum Ruslan bin Ishaq, waghfir lirruhil marhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma a'izhum min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabil nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannah ma'al iman. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم نور علينا قبورنا. اللهم أعذنا من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan, sebagaimana yang tuan-tuan mungkin telah baca dalam grup surau, saya sebagaimana biasa dia membawa kuih-kuih Farazan saya. Setelah terlantar sebulan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan sudi membeli kuih-kuih saya itu sangat-sangat membantu saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.